Apa charger ni underrated So guys, ini dia Yodex 30W Gun Fast Charger. Korang tengok saiz dia comel je. Tapi power boleh charge sampai 30W power delivery. Maksudnya apa? iPhone aku boleh naik sampai 60% dalam tempoh 30 minit je aku charge. Laju kan? Yang aku punya ni ada satu saja port, which is USB Type-C. Tapi kalau korang nak option yang lain pun ada juga yang disekalikan dengan USB Type-A. Lagi satu aku suka dia menggunakan teknologi GaN. So dia takkan panas lah kalau korang charge lama-lama pun. Dia memang power efficient and lebih stabil kalau dibandingkan dengan charger-charger biasa tu. Dia punya design sangat-sangat comel. Korang tengok ni, dia warna-warni macam tu. Corak-corak dia tu kan, nampaklah effort dia nak buat charger ni. Build quality dia pun solid. And kalau korang tengok, dia lapiskan dekat bahagian luar charger ni dengan clear punya material. Kalau korang ni yang jenis suka charge phone masa tengah tidur, jangan risau sebab dia ada multi protection, which is pertama dilindungi daripada overcharge, kedua overheat, ketiga short circuit. Benda ni lah yang biasa menyebabkan ada rumah yang bakar, plug yang meletup. So sangat bahaya. Tapi untuk charger ni semua tu boleh dihalang. Korang juga dapat option untuk beli sekali kabel dia yang support sampai 30W. Yang penting wire dia braided tau, memang tahan lama. So guys, kalau korang tengah cari sebuah charger yang kecil tapi boleh bagi power yang mantap and ada ciri keselamatan macam aku beritahu tadi, so memang wajib korang dapatkan this charger. Kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.